Siapa yang cakap dekat korang minum L-carnitine ni boleh kurus tiba-tiba macam magic je, tak ada workout, tak ada diet apa semua, tiba-tiba boleh kurus besok juga. L-carnitine ni bukannya function dia macam tu, tapi kalau korang minum sebelum korang workout ke, korang makan pagi-pagi tu kan, dia actually akan function so much better kalau perut korang tengah kosong. Alright, so korang tengok ingredient dia ada L-carnitine 1000 mg ataupun 1 gram, which is the appropriate punya dosage. Lepas tu pantothenic acid, lepas tu vitamin B1 and then B6 as well. Tu semua actually great ingredients untuk start your day actually. Rasa dia actually masam-masam sikit. Macam oren, bau dia pun macam masam-masam sikit. Sedap lah, sedap. So aku still jaga pemakanan aku. Tak adalah crazy sangat. Korang just kena jaga korang punya calorie intake, calorie in, calorie out equals korang akan turun berat badan. And the second part is aku workout. So I take this L-carnitine 30 minutes before aku start working out. Dia akan bagi aku boost of energy and buat aku berpeluh banyak actually. Kalau korang buat cardio, lagi banyak dia berpeluh. Setiap satu session ni korang ambil 1 kali 1 hari. Lepas tu dalam satu kotak ada 10. Lepas tu dalam beg kuning ada satu set macam ni. Kalau korang nak jimat, korang boleh usah kalau korang nak beli. Sekarang pukul 4 pagi aku minum something yang untuk bagi aku energy. Pukul 4 pagi aku buat affiliate video, ya. Kau usah lah beg kuning tu, beli. Kalau nak beli daripada beg kuning aku. Nah, tak percaya, pukul 4 pagi beli daripada beg kuning aku. Beli daripada beg kuning. Kalau confirm TikTok flag video aku ni hard sell gila-gilanya. Tu yang add to cart tapi beli dekat orang lain instead of beli daripada aku punya beg kuning. Duduk mana? Duduk mana, bagi tahu.